Silver Lake Batu Gajah. Ramai yang cakap ini projek Gajah Putih. Okey, sekarang aku dekat coach Silver Lake Batu Gajah. Tak ada orang, tapi mungkin hari biasa lah kot. Kat ni macam sendu je. Jom kita jalan-jalan tengok. Tak ada orang guys. Tak ada orang. Kita jalan-jalan. Kedai pun banyak yang kosong. Kau tengok dalam. Suka hati, hijau. Dalam ni masih banyak penyewa-penyewa yang tak ada. Dia ada dua side. Satu yang side sebelah sana. Satu lagi side yang shopping-shopping lah belah sini. Kanan, kiri, kanan kosong. Nak jalan daripada hujung sana sampai hujung sini memang sangat-sangat letih sebab tempat ni besar gila. Aku rasa kalau pusing semua ni betul-betul memang cecah 10k step. Tempat ni berantu lah kot malam-malam kan. Tak sure lah, itu mungkin korang boleh pergi sendiri. Tapi beberapa kedai kat sini sebenarnya. Contohnya macam ada Tata Friends, Zeus Coffee, Puma. Depan aku ni Bonia, kau tengok logo dia. Logo pun dah bersemut. Inilah keadaan Silver Lake Batu Gajah. Apa yang ada, aku pun tak tahu. So korang yang dah sampai sini, cuba korang komen.